Kekayaannya lenyap dalam sekelip mata, namun dia berkata itu adalah perkara terbaik yang pernah berlaku dalam hidupnya. Namanya David Glasheen, bekas jutawan dari Australia dengan kekayaan bernilai kira-kira 30 juta US dollar. Dahulu, dia dikelilingi dengan kemewahan, memiliki 2 buah kapal layar, beberapa hartanah tepi laut dan sering bergaul dengan tokoh besar dunia perniagaan. Tidak sehingga pada 19 Oktober 1987, pasaran saham dunia tiba-tiba runtuh dan wangnya hangus begitu sahaja. Malang sekali rumah tangganya juga musnah. Isterinya meninggalkannya dan dia hanya tinggal dengan sedikit wang yang masih berbaki di tangannya. Dalam keputusasaan, David memilih untuk menyewa sebidang tanah di Restoration Island, sebuah pulau terpencil di hujung utara Queensland. Hanya ditemani anjing kesayangannya, dia menjadi satu-satunya penghuni pulau itu. Di sana dia bina pondok sederhana, memancing ikan, menanam sayur, malah melakukan pelbagai aktiviti. Dia juga turut membersihkan pulau itu dari sampah-sampah hanyut. Katanya, di pulau ini setiap benda sekecil apapun ada kegunaannya. Tiada apa yang dibazirkan. Walaupun jauh dari kemewahan, David jatuh cinta pada kehidupan barunya kerana dia menemui ketenangan yang tidak pernah dirasa ketika hidup di kota. Dia hidup di pulau itu dengan penuh kedamaian selama hampir 3 dekad sebelum akhirnya meninggal dunia pada 5 Julai 2025 di usia 81 tahun. Dia kehilangan segalanya namun menemui kebahagiaan yang tidak mampu dibeli oleh jutaan dolar.